Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis yang berusaha, Cikgu Faridah binti Abang Wahab, Pengetua SMK Tunku Abdul Rahman, yang di-Pertua PIBG SMK Tunku Abdul Rahman, yang dihormati Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Bidang, Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, serta Ibu Bapa yang dihormati. Seterusnya rakan-rakan penerima anugerah SPM 2025 dan tidak lupa juga adik-adik yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk berucap pada hari yang penuh bermakna ini. Hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya berkongsi beberapa tips untuk mencapai kejayaan. Pertama, carilah kaedah pembelajaran yang paling sesuai dengan diri sendiri kerana setiap individu mempunyai cara pembelajaran serta tahap kefahaman yang berbeza. Seterusnya, sentiasalah menghormati guru dan ibu bapa. Restu, doa serta bimbingan merekalah yang menjadi kekuatan utama dalam perjalanan kita. Tanpa sokongan mereka, kejayaan yang kita kecapi hari ini mungkin tidak akan tercapai. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing saya sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5, serta kepada ibu bapa atas segala sokongan dan doa yang tidak putus-putus. Tidak dilupakan juga rakan-rakan yang telah banyak membantu dan membimbing saya sepanjang tempoh saya bersekolah di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada